Ni daripada almari dia. Tapi kalau kau cakap masa tu, ada orang hantar dia. Masalahnya dia tak ada workers time tu. Ada, nama dia Nabi. Tolong pegang aku. Nabi tu kau, aku, Do, siapa lagi? Si Rina lagi dengan sebab hari tu seorang kan. Tak pasti lah macam-mana benda tu sebab aku nak nasihat. Sampai member only me working today. Sorry bye. Apa? Sedih ya. Sedih tu. Tapi tak apalah. Mengadu kat kamera. Nanti aku hantar kat Darren. Tak beritahu lah. Manpower tak cukup. Suruh buat kerja sampai siap. Tapi sekarang ni dah okey sebab gaji dah masuk semua dua orang. So Kau dah gaji masuk lah? helper. Memang level-level lain lah. Gaji dia dah masuk lah tu. Kita belum lagi. Helper dah ni. Ni bukan nama Boyat. Kawan ni, ini dengan Darren ada share. Ya memang kini si ambil je dari bank. Aku rasa nak agak jawab sikit lah ni. Okay. Ren. Nanti apa-apa settle. Orang tu yang kat JB tu. Hari ni chef kita Finaldo Affogato. Bukan? Mana? Affogato. Affogato. Ni Affogato. Apa yang kena sudah campur dengan benda ni? Kau biar betul? Avocado. Serius? Nak campur mana ni? Tak adalah ni dia. Oh cili. Cili nak campur kan? Jadi apa preparation kau ni sebenarnya Mirul? Buat apa ni? Untuk tumis ya. Sediakan cili, tomato blend. Kita ada ayam Yang masak Affogato yang akan masak nanti. Dia kata menu hari ni. Apa menu kamu ni tu? Sebenarnya Hari ni kita masak lemak guys. kena ada guys lah. Macam general view. lah. Dah dinormalisasikan lah ni. Dinormalisasikan adaptasi daripada media sosial. Wow. Terlampau formal dia punya susunan ayat tu. Yes, exactly. Kita tunggu main karakter yang kedua tu pula. Abeh. Dia ni satu juga ni random Muhammad ni. Tapi tu lah, aku tak suka betul lah background dia purple ni. Dalam video gelap betul. Gelap betul ni. Serius gelap. Screen boleh dia. Tangan nanti itu. Nabe aku nak kau hijack ni. Cakap sikit depan kamera. Oh. Belajar. Okay, cakap. Okey, Assalamualaikum guys. Hari ni kita berada di satu tempat yang semua orang akan kenal. Kau tengok tempat ni, UiTM Shah Alam tu aku berada sekarang. So ni tempat-tempat yang memori. So hari ni aku tak nak cakap banyak hari ni. Cumanya aku nak rakam momen yang kita orang sekarang ni berada. Tak nak lah, kita pergi terjah terus lah. Okey. Tak dengar tu muzik. Tengok semua orang tu lah aktiviti kita orang. Jadinya sampai situ dulu kot episod hari ni. Sebab aku pun nak bakas luar ni. Yang seorang lagi tu tengah asah semua. Asah seluar pula. Asah kuku. Okay. Papa Raja bro. Assalamualaikum. So sekarang kembali kepada kita lagi. Tadi Abe dah bagi input lah untuk apa yang dia nak cakap kan. Tak boleh sangat ni. Kena copyright. Aku nanti kena lagu tu. Tak boleh pasal dia lagu Salim. Kalau dia lagu Saleh ni okey. Ni sebab Salim. Okay guys, nanti kita sambung, okey?